Adik kakak biasa dengar tak? Orang-orang tua dulu biasa duk goyak kata, nanti tengoklah sikit lagi. Duit tu akan jadi seperti daun kayu. Ambo seorang pernah dengar. Dengar daripada beberapa orang-orang tua. Beberapa orang warga mah. Dia goyak kata, mu nanti tengok duit sikit lagi tu jadi serupa daun kayu. Kita mari renung tengok adik kakak. Duit serupa daun kayu ni gapo? Apakah makna? Orang tu nak goyak gapo dia terhadap nilai duit tu saat ni. Maka cuba kita tengok daun kayu lelah ni. Jadi harga ke tidak jadi harga? Kebanyakan daun kayu ni adik kakak tidak ada harga. Duk tahu ikut duduk kat bawah pokok kayu, duduk kat batai kayu gitu je. Kerana ia tidak ada harga. Maka bandingnya itu saat ni, duit jadi serupa daun kayu, bermaksud kata sikit lagi duit tu saat ni tidak akan ada harga. Nak buat gapo dia pun tak boleh. Setelah mana kita ingat kata-kata orang tua zaman dulu, buat kita ni renung tengok di atas apa yang berlaku pada masa seminggu dua yang telah lepas baru ni. Gapo adik kakak? Akik contohnya ketika minyak tak ada, minyak mutuh baru ni. Membuatkan orang nak pergi buh minyak tak boleh. Gi kok pong ni kata minyak habis. Gi kok pong depan kata habis. Masing-masing tu adik kakak ada duit belaka. Tapi nak buh minyak tak boleh. Ada setengah pada setengah boleh buh dalam minyak. Tapi ada sakat teh tak boleh buh lebih daripada 500 kub. Kalau ikut kat adik kakak, ikut nilai jumlah duit, orang ada duit 2, 3, 4 juta, ikut nak buh berapa, 2, 3 ribu sekali-sekali pun boleh, tak ada gapo dia, tak ada masalah gapo. Kau lagu mana? Tetapi, setelah mana berlaku keadaan minyak mutuh baru ni, duit banyak setara mana pun, boleh buh minyak seperti orang ramai-ramai. Bahkan ada setengah pada setengah, nak buh minyak tak boleh, kena duk tunggu di pong minyak bermalam-malam, ataupun lakoh malam, lakoh hari, 2, 3 hari pun ada adik kakak. Ada setengah pada setengah siapa kau kena buka kekmuh. Duduk tidur makan di pong minyak. Kerana pakat duk tunggu nak buh minyak. Itulah adik kakak nak goyak katanya. Walaupun duit kita sudah ada dah sekalipun. Tetapi harga dia tu tidak berguna. Nak bubuh barang tak ada. Dan kita pernah dengar lagi orang tua dulu kata. Demo ada beras kopi ataupun sekupeh. Lebih baik daripada ada duit berguning-guning. Hak tu dulu orang tua biasa duk goyak. Keadaan seperti tu tak berlaku lagi, tak timpa lagi terhadap diri kita. Pada masa akhir datang, wallahu alam kata nak berlaku seperti itu ke tidak, hak ni tidak siapa boleh bagi jawab. Tapi benar-benarnya apa yang berlaku terhadap diri kita dalam masa seminggu dua yang telah lepas, minyak mutuh, kereta nak pergi bubuh tak boleh, nak bubuh dah ada sakat teh jumlah yang terhad 500 tak lebih daripada 1000 dan sebagainya. Itu adalah hikmat supaya kita masing-masing kena memikir kata Tuhan nak tunjuk gapo terhadap diri kita. Lagu mana adik kakak berpendapat tentang maklumat cerita ni? Komen mari bersama di dalam ruang komen kita di bawah.